Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam bin Muda dan rakan saya. Kita Najwa. Hari ini kami bersama penerokan dan co-curriculum Sekolah Kebangsaan Seri Pantai. Jadi pada hari ini kami berdua akan mengajukan soalan ringkas kepada Encik. Jadi soalan pertama, bagaimanakah perancangan dan pelaksanaan aktiviti co-curriculum dijalankan di sekolah ini? Baik, sekali terima kasihlah kerana menginterview saya ni hari ni. Ya, jadi ataupun panggil apa tu ramah pada hari ini. Jadi saya di sini di Sekolah Kebangsaan Seri Pantai kita mempunyai sebuah buku yang kita bukukan dinamakan buku amanah. Yang mana dalam buku ini digabungkan iaitu kurikulum, hal murid dan co-curriculum. Di bidang saya, bidang co-curriculum, dalam buku ini kita akan agihkan tugas-tugasan dan juga segala bentuk aktiviti kita letakkan dalam buku ini untuk kita selaraskan aktiviti untuk murid-murid. Ya, contohnya dalam buku ini setiap guru akan diagihkan mengikut kepakaran masing-masing tentang tugas bagi unit uniform, persatuan dan juga permainan. Jadi kita pecahkan guru-guru ini dalam unit uniform. Kita ada 5 unit uniform utama, iaitu Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia, Pengakap, TKRS, ni Doktor Muda dan juga Puteri Islam. Bagi bidang persatuan kita ada lebih kurang 12 persatuan. 12 persatuan, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, kelab cegah jenayah, persatuan agama Islam, persatuan kita panggil lagi satu persatuan jalan raya, Keselamatan Jalan Raya, dan juga persatuan-persatuan lagi lah, BT dan sebagainya. Bagi bidang sukan pula kita jadikan ia satu murid satu sukan. Ya, satu murid satu sukan. Kita ada lebih kurang 5 jenis sukan lah. Kita tak ambil banyak jenis kerana budak kita tak ramai. Jadi kita ambil sukan dengan 5 jenis sukan saja, iaitu bola sepak, bola jaring, bola baling, olahraga dan juga sepak takraw. 5 jenis sukan yang menjadi trust kepada kita di sini lah. Dan dalam aktiviti ini jugalah, di sini jugalah kita terapkan tentang kemahiran-kemahiran kepada murid bagi setiap ni juga. Di samping itu sekolah kita juga kita tubuhkan akademi. Iaitu akademi bola sepak. Di sini ada akademi bola sepak bermula daripada murid pra sekolah hinggalah ke tahun 6. Dalam akademi ini kita akan dapat melihat bakat-bakat anak-anak kita lah, untuk kita ketengahkan. Termasuk jugalah olahraga di bawah Cikgu Muhammad Zarif dan juga Cikgu Faizul. Kita berjaya mengenalkan banyak bakat-bakat daripada sekolah ini. Kita ketengahkan sampai ke peringkat negeri dan kebangsaan. Jadi itu jawapan untuk soalan 1. Jadi soalan kedua, bagaimanakah pihak sekolah memastikan semua murid terlibat secara aktif dalam aktiviti co-curriculum? Baik, tidak semua murid. Sebenarnya tidak semua murid ni dia aktif, tetapi kita lihat di manakah kemahiran budak itu. Contohnya walaupun tidak ada dalam perancangan, kita juga telah membuka satu gelanggang, iaitu gelanggang petang untuk murid-murid yang tak boleh lah, macam kaki bangku dan sebagainya. Untuk lebih lagi kita juga memasuki pertandingan sama ada di peringkat daerah, negeri atau kebangsaan. Kita masuk pertandingan tak kira lah. Kita juga masuk dalam pertandingan yang pertama. Kita dedahkan budak-budak untuk bagi ramai masuk ni.
Kita ada kelab RCJ. Ni kelab yang kita tubuhkan sendirilah. Bukan kelab rasmi, tapi kelab ni kita tubuh demi minat anak-anak kita. Tubuhkan kelab Beyblade. Ya, kita ada Beyblade kita nak masuk pertandingan Beyblade ni nanti bulan 7. Kita juga ada pertandingan, kita ada robotik. Ya, melalui stand. Kita akan masuk pertandingan itu untuk budak-budak kadang-kadang dia minat ke arah itu. Kita juga masuk pertandingan online. Online untuk kita tambahkan peluang. Contohnya pertandingan orang panggil apa? Yang duduk main tu PUBG dan sebagainya. Ada di tengah kan tu. Kita masuk pertandingan yang macam tu. Supaya budak-budak ada yang ramai yang berminat. Kerana dalam zaman IT ni ramai budak ada minat bidang tu. Jadi kita bagi main bidang tu. Kita sekarang ni menuju ke arah teknologi, iaitu permainan stand. Ke arah teknologi, jadi banyaklah pertandingan-pertandingan ke arah tu kita akan cuba dedahkan kepada anak-anak kita lah, supaya lebih ramai lagi mereka dapat menyertai dan menambah markah PJSK mereka, supaya boleh kata semua orang ambil alih. Jika ada kejohanan-kejohanan contohnya di peringkat negeri, kita akan cuba sertailah untuk menambah baikkan markah PJSK anak-anak sekolah ni, insya-Allah. Setakat sekarang ni sekolah ni tak dapat lagi lah D. Dari markah PJSK tak ada D. Satu pencapaian yang baiklah, kerana budak-budak semua terlibat. Dan paling rendah sangat pun C. Paling rendah. Jadi soalan terakhir, apakah bentuk kerjasama luar ataupun dengan komuniti agensi pihak luar yang membantu kurikulum ni untuk meningkatkan lagi kurikulum kat sekolah? Baik, SK Seri Pantai sebenarnya bekerjasama dengan banyak pihak. Kita yang pertama sekali PIBG lah, Persatuan Ibu Puak dan Guru, yang selalunya membantu pihak sekolah dalam apa jua perkara. Mereka lah yang menjadi tulang belakang lah kepada pihak sekolah untuk membantu dari segi keuangan, moral dan sebagainya lah. Jadi di samping itu kita juga bekerjasama dengan pejabat belia negeri, ya, untuk kita berkongsi ataupun menjalani kursus-kursus yang dianjurkan oleh pejabat belia dan sukan negeri Kedah, ya, yang mana pejabatnya di dekat dengan Stadium Darul Aman tu, ya. Jadi banyaklah kita gunakan prasarana pejabat belia untuk kita mengadakan latihan. Baru ni kita ada latihan bola bali, kita buat di situ kerana kosnya rendah. Kemudian kita latihan bola jaring, kita juga buat di situ. Kemudian dari segi kursus-kursus yang dianjurkan oleh mereka, kita hantar guru-guru kita lah untuk menambahkan ilmu mereka lah. Jadi seterusnya di sini di sekolah Kebangsaan Seri Pantai ni kita juga ada bekerjasama dengan Persatuan Nelayan. Kerana anak-anak SK Seri Pantai ni kebanyakannya warisnya adalah nelayan. Jadi kita kerjasama dengan Persatuan Nelayan untuk yang pertama dari segi sponsor bagi anak-anak kita, sama ada mereka sponsor dari segi peralatan sukan, untuk menambah baikkan sukan kita. Mereka juga sponsor keuangan untuk membawa anak-anak kita ke pertandingan-pertandingan, ya. Kadang-kadang pertandingan yang jauh. Kita juga pernah kita juga minta sponsor. Contohnya tahun lepas kita masuk pertandingan Reka Cipta, sekolah, dan kita juga mendapat pingat emas lah pertandingan Reka Cipta tu, dan Persatuan Nelayan sponsor dari segi penginapan dan juga keuangan untuk guru dan juga anak-anak. Jadi alhamdulillah dari berkat daripada kita bersama, selain daripada PPD, ya, kita juga dengan sokongan NGO ini, satu lagi kita juga bersama dengan THB Berhad, ya, THB Berhad maintenance, THB maintenance, mereka juga bantu kita dari segi keuangan dan juga bantu dari segi inilah
dari segi orang kata dewan dan sebagainya untuk kita gunakan ya tempat mereka lah. Dan kita juga bekerjasama dengan Majlis Bandaraya Kota Alor-Setar, MBAS, ya, untuk membantu dari segi contohnya motivasi pakar-pakar daripada pakar motivasi terpanggil untuk bagi penyadahan kepada anak-anak kita lah, yang beri motivasi kepada mereka, meningkatkan semangat mereka, dan juga mereka juga mengalu-alukan untuk sekolah Seri Pantai ini menggunakan dewan daripada dewan. Jadi kita banyaklah guna dewan mereka juga lah. Contohnya bola tampar, kita dapat menggunakan dewan bandaraya untuk meningkatkan permainan anak-anak kita. Itulah, takat itulah dulu kot. Okey, serba sedikit tentang kegiatan kokurikulum di Sekolah Kebangsaan Seri Pantai. Okey, jadi sekian saja daripada kami. Okey, sekian, terima kasih. Baik, sama.